Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aziz Nawawi daripada FTQ THM. Okey, ni untuk video Google Drawing. Video yang hari tu saya ajar cara nak buat Google Drawing punya drawing lah. Okey, dah buat siap-siap. Lepas tu tiba dah bos ada kata ada pembetulan. Jadi jangan stres. Kali ni saya ajar cara kita nak buat dia jadi pembetulan. Stay tune. Walah. Ingat tak yang hari tu kita buat? Ni contohlah kita dah buat satu report. Kan, contohlah report dekat ni untuk kita punya persatuan lah. Kita dah buat kan. Bos tunjuk kat bos. Bos, dah siap? Sila tengok. Okey, bos kata kan. Bos kata salah ni bro. Kau tahu tak? Lepas bawah kerani ni ada lagi. Ni kerani account. Ni kerani perladangan. For example. Ada kerani lagi. Tak apa, bos pekerja mahir ni ada dua lagi. Ni mekanik. Yang ni adalah mungkin tukang kebun. Kita silap. Bos suruh tambah. Kita balik dah stres, makan nasi tak lalu, mandi tak basah kan. Jangan risau, senang je nak buat sebenarnya guys. Okay, first kat sini kita buat, ni kena buang lah. Delete. So kita balik kepada, nak repair macam mana? Kena pergi balik yang kita punya Google Draw yang kita buat itu. Nak pergi macam mana contoh kan? Ni kita punya Google Drive kan. Google Drive kita buka, dan kita buka Google Drive. Dan kita cari balik lah guys. Kita cari balik. Cari balik mana kita punya. Kita letak mana. Satu kena ada folder tau. Okay, tu kena ada folder. Ni kan. Folder kita kan. Kita buka. Okay, cari balik. Ni ada bendanya kita buat itu. Catat organisasi FTK punya. Dekat kampung pisang. Okay, dan kita buka. Okay, ni jatah kita punya. Okay, jangan stres. Kita dah jumpa. No worries. Okay, sekarang bendanya kalau tengok, kita tengok dia punya ruang kerja ni guys. Dia tak cukup besar ni guys. Nampak ni. Tapi bos tu tambah pula bawah ni kan. Jadi kita alamak dah stres. Jangan risau. Senang je. Okay. So, cara yang boleh mudah ialah mula kita setting kita punya ni. Besar kecil ni. Dia punya orang kata apa? Skala. Kecil kita letak 75 dulu. Kecil kan? Letak 75, jadi benda jadi kecil. Bila dia kecil, kita boleh pergi sini guys. Kita tarik ni. Tarik sebesar kita nak ni. Tarik ke bawah, kita punya canvas. Kau besar dah. Kan dapat besar. Dan kita baliklah semula kepada scale yang kita suka. Macam ni. Okay, bos kata, bro, silap bro. Bawah kerani ada lagi. Ni dia kata kan. Bro, bawah kerani ni ada lagi dua orang. Kerani account, kerani ladang. For example. Okay. So, kita jangan risau. Kita buat macam ni je guys. Ni, kau ambil satu. Macam nak senang kan? Kau ambil satu. Lepas tu control, kau ambil dua. Okay, dua. So nak dua orang kan? Kau copy ataupun control C, control V lah. Copy. Lepas tu control V, paste. Dapat dua. Bawa ke bawah. Simpan bawah dulu macam tu. Saya ada gambar sini. Okay, gitu. Kau biar dulu. Simpan bawah macam tu. Okay, letak. Sekarang, tukar nama siap-siap. Ni apa? Ni kata, ni adalah kerani kebun. For example, kerani ada dua dahsyat. Ini kerani account, sorry. Kerani kebun, ini kerani apa? Kerani kewangan. Dah siap? Ni, letak sedap-sedap dulu. Okey, biar dulu. Dan kita guna penyambung. Ni ingat tak penyambung ni kan? Gunalah. Kita tekan, kita ambil yang mana? Kita tekan tepi, kita ambil yang arrow. Okey. Tekan tepi, ambil arrow. Jadi arrow, nampak ni? Kita besar sikit lah. Besar sikit. Kau sebesar-besar. Okay ni. Saya pergi kat dia. Nampak tak dia ada bintik color pink, purple tu. So kita pergi sampai jumpa bintik. Bintik menyala. Klik kat bintik. Oh lemak. Ni bukan. Semula. Ni ambil arrow. Oh dia bukan arrow guys. Dia elbow. Sorry. Kita ambil elbow. Okay. Klik. Ambil elbow. Ni. Satu. Okay, dia keluar macam tu kan. Tak apa. Kita tekan escape bagi dia mati dulu. So ni, satu akan kemari lah ni. Bawa, tarik, sambung kemari. Tu. Nampak? Yang ni, sambung ke atas. Kita kena play around. Okay, semula. Okay, semula. Klik ke atas ni. Okay, keluarkan. Jadikan minta, bukan arrow. Arrow dia straight tau. Dia kalau elbow dia sengit. Nampak ni? Ni ada sedikit lekuk lah. Ambil elbow. Klik, ambil elbow. Keluarkan, letak. Letak dulu. Boleh juga. Kita tekan escape bagi dia keluar pada function tu. Dan kita ambil yang ujung ni. Kita bawa ke bawah kerani. Yang dia punya kepala ekor dia, kita bawa ke kebun yang tu. Nampak? Okay, sekarang dah dapat macam ni. Dapat macam ni. So, kita, apa kata kita letak dia punya tu tanda arrow yang proper lah. Setting. Senang je. Klik dekat dia. Dan pergi pada atas ni. Dia ada satu ni. Line start dengan line mati ni. Kita ambil line end ni. Kita tukar kepada arrow lah. Ni arrow tukar. Line end. Tukar pada arrow. Nampak?
Dia dah jadi elok lah tu. Tu. Jadi elok kan. Sama juga yang ni, ulang balik. Klik. So, line end, tukar arrow. Itu. Okay. So, nak betulkan ni pun senang juga. Besarkan lagi lah. Besar. Betul kan? Yang ni kita nak betulkan, kita just ni. Boleh gerak-gerakkan ni. Tu kan. Ikut dia punya. Itulah. Jadi sekarang kalau kita gerakkan, nampak dia benda tu ikut tau. Oh, dia lagi juga ni. Gerakkan. Sedap rasa. Tu. Okay guys. Susunlah ikut kita punya. Ni. Dah siap. Dia bos kata, sebelah sana pun ada juga. Jangan risau. Lagi mudah kerja kau. Kau pergi pada 90, kecikkan. Yang ni kan, semua dah teralih ni. Kau pilih semua macam saya buat itu. Okay. Pilih semua, kena tekan dekat mouse, button belah kiri, hold. Okay. Dan tarik semua ke sana. Ni. Tak puas hati lagi. Tarik lagi, besarkan kanvas. Buat lagi sekali, hold. Kita cover semua. Tarik ke sana. Okay. So, kita nak parking kat sini. Boleh. Okay, saya besarkan sikit. Okay, kata nak ni kan. Ni pun ada 2 orang juga. So, tekan control. Pilihlah ni dengan line-line pun kau pilih. Kan? Kita kan malas kan. Ni, control C, control V. Heret, letak kat bawah ni. Ni, heret. Tu, dah gitu kan. Oh, jadi gitu Nakal. Ni kita buang lah. Ni. So, guna cara yang sama juga. Kita panggil. Elbow. Kita connect lah. Tu, 1. Elbow 2, connect 2. Dah siap, kita tukar dia punya. Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Okey, dah siap. Kita tukar dia punya kepala dia. Ni. Dah siap dah siap. Tiba kata, alamak bersepah pula. Jangan risau. Kalau bersepah. Anda pilih. Tekan Ctrl atau anda pilih ni. Tekan macam tadi kan. Pilih semua bawah ni. Pilih semua. Dan korang boleh, dia ada satu dah, nama dia arrange. Ni. Arrange, ada align. Arrange, ada align. Rasa nak lekat dekat ke atas. Semua pergi atas, Ctrl Z. Tak lawa pula. Arrange, dia macam mana buat itu? Try middle. Lawa tu guys. Ni. Dah siap. Kan? Dah siap. Dah siap, kita kecilkan balik. Okey. Dan kita pilih semua kat mouse, tekan button kiri, pilih semua, kita bawa ke sana dan kita kecilkan kita punya canvas sampai cover. Dah siap dan kita save lah. Okay? Kita save file dan kita download macam biasa. File download semula kepada PNG dan masuk semula ke Microsoft Word. File, download, PNG. Tunggu kejap. Ni kan. Dekat sini, dia dekat mana aku taruh tadi. Okay, folder jangan lupa guys kalau hilang pening. Ni categorisasi V2 contoh, dah repair. Okay bos, dah repair. Masuk kita punya Microsoft Word. Tak apa segan silu guys. Masuk gambar, insert kan, insert picture, ambil from this device. Okay, picture from this device. Lepas tu tunggu kejap, mana ni? Ni yang baru punya kan. Tekan insert. Walah. Tunjuk kat bos kau. Siap bos. Mantap kan. Kita tengok. Cuba buat dulu. Nice. Okay, nice. Okay, tu dia cara nak repair. Simple. Saya sebenarnya nak ajar korang cara buat flowchart yang proper. Banyak guys flowchart. Tapi rasa tak sempat lah sebab banyak ambil masa. Jadi kita akan buat kursus kot nanti kalau ada kursus yang selain pasal tajuk khas untuk Google Drawing. Nantilah, kita tak janjilah kita akan buat. Jadi time tu kau join lah, online tak online, okay? So jumpa lagi dia masa. Good luck, jangan berhenti drawing kat Google. Okay guys, bye.